Okey, semua bangun. Semua bangun. Kita kat mana kita? Lagi belum lama ni. Pusing-pusing ngadak kau ni, lawan ngadak. Ni. Batuk boleh. Batuk boleh. Oh, bukan bawah. Bahaya ni. Okey. Okey. Apa nak? Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Baik, silakan dulu. Pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mekar di laman sejahtera, harumnya menusuk jiwa bahagia. Dengan lafaz bismillah yang mulia, majlis kita kini bermula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. Alhamdulillah, yang diraihkan Ustazah Siti Hajar binti Ahmad, barisan AJK Al-Fam dan sahabat-sahabat Al-Fam yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dikumpulkan di sini dalam dakapan kasih sayang Allah yang maha luas. Syukur di atas anugerahnya pada hari ini 24 Oktober 2025 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1447 Hijrah, terlaksananya satu majlis kesyukuran Akfam 2025. Sempena hari istimewa dalam catatan diary hidup Ustazah Siti Hajar binti Ahmad. Ustazah Siti Hajar binti Ahmad sentiasa menemani kita. Insan yang sabarnya menenangkan minda. Tutur katanya mendidik jiwa. Senyumannya menjadi penawar bagi hati yang lara. Moga setiap hela nafas Ustazah dihiasi keberkatan. Setiap langkah disulami rahmat. Dan setiap detik umur yang bertambah menjadi ladang pahala yang terus mengalir ke syurga, insya-Allah. Di sini kita meraihkan majlis yang penuh makna, menyulam memori dan juga rasa. Penghargaan serta doa buat guru yang memimpin kita ke jalan ilmu dan takwa. Hari ini kita dipertemukan bukan sekadar kerana usia kita yang bertambah, tapi kerana rasa syukur atas hadirnya seorang guru yang mendidik dan menyemarakkan jiwa kita. Semoga majlis sederhana yang penuh makna ini dinaungi barakah senyum dan kasih ilmu sebagai tanda cinta kita buat insan yang menyampaikan amanahnya kerana Allah. Akhwat yang dirahmati sekalian, dikala hati rindu tidak bertepi, tiadalah pengubat yang lebih indah melainkan kalam suci yang akan menjadi panduan abadi. Sebagai pembuka tirai majlis yang penuh barokah ini, marilah sama-sama kita tundukkan hati, menginsafi diri dalam alunan wahyu dan ilahi. Dengan penuh hormat dan takzim, majlis mempersilakan Puan Hajar Sairah binti Abang Kecil untuk adukan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah daripada ayat yang ke-30. Dipersilakan dengan penuh kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وما تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. Tak buat lauk, tak sup. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Haja Sairah Awang di atas kesudian mengalunkan kalam suci tadi. Alhamdulillah. Seterusnya, marilah kita dengarkan titipan bicara daripada Timbalan Pengurusi Akfa Ustazah Rosia binti Haji Saleh yang akan mewakili suara hati kita kepada Ustazah tersayang dan seterusnya memimpin bacaan doa. Dengan penuh kasih dan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendak serta izinnya dapat kita semua berada dalam majlis di Dewan Sakinah pada petang ini. Atas izin dan kehendak Allah jua, Allah izinkan kita semua hadir untuk satu tujuan, iaitu sempena menyambut kelahiran, hari ulang tahun kelahiran Ustazah Siti Hajar binti Ahmad. Sana helwa Ustazah, barakallahu fi umrik ya Ustazah. Semoga Allah memberkati usia Ustazah juga anak-anak muridnya yang berada di depan Ustazah pada hari ini, pada petang ini. Terima kasih buat semua barisan JK, sahabat-sahabat Akfa atas kerjasama mengurus majlis pada petang ini dengan jayanya. Semoga Allah memberkati kerjasama kita semua, insyaAllah. Hari ini tanggal 24 Oktober merupakan hari yang sangat istimewa bagi kita semua, anak didik Ustazah Siti Hajar Ahmad, kerana dapat meraihkan bersama-sama ulang tahun kelahiran murabbi kesayangan semua.
Semoga Allah memberkati umur ustazah, dipayungi limpahan rahmat dalam setiap hela nafasnya. Dikurniakan keafiatan rohani dan jasmani, dijauhi dari segala keburukan, mihnah serta fitnah duniawi maupun ukhrawi. Syukran ya Rabb kerana hadirkan seorang murabbi yang tidak jemu-jemu dalam menyampaikan ilmu, terus berbakti demi agama, demi ummah dengan satu matlamat besar bagi melahirkan insan yang berilmu, celik dan cinta Al-Quran. Hari ini ramai anak murid ustazah merupakan anak-anak murid yang cinta dengan Al-Quran. Betul tak? Kita mohon kepada Allah supaya kita ini menjadi ahli Al-Quran sehingga ke hujung nyawa kita, insya-Allah. Indahnya syair Arab yang berbunyi, laula murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada guru, nescaya aku tidak akan mengenal Tuhanku. Pentingnya jasa seorang guru, mendidik kita, memberi ilmu kepada kita agar kita mengenal siapa pencipta kita yang sebenarnya, agar kita tidak lalai dengan kehidupan dunia yang penuh dengan mihnahnya, yang penuh dengan tipu dayanya. Dengan kehadiran seorang murabbi sering memperingati kita supaya tidak leka dan lalai dengan dunia yang akan kita tinggalkan ini. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira ustazah, jasa yang tak terbalas, jasa seorang murabbi yang sanggup mewakafkan hidupnya demi agama dan ummah. Dialah motivator, dialah fasilitator, juga bertindak sebagai kaunselor. Sekiranya kita ada masalah, kita cari ustazah. Betul tak? Kan? Kita minta pandangan, kita minta pendapat ustazah. Terima kasih banyak ustazah kerana selalu memberi kami nasihat yang sangat berguna supaya kami menjadi anak murid yang tidak lupa pada ustazah, tidak lupa kepada Tuhan dan tidak lupa kepada semua sahabat-sahabat kita yang menjadi sahabat kita di dunia, dan kita juga mohon supaya Allah kekalkan kita sahabat di dunia hingga ke Jannatul Firdaus. Semoga setiap tutur katanya dan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah yang berkekalan hingga ke akhirat insya-Allah. Al-ilmu nurun yahdina ila tariqin min najah. Ilmu adalah cahaya membimbing kita menuju jalan kejayaan. Siapa yang memberi kita ilmu? Tak lain tak bukan adalah peranan seorang guru, peranan seorang murabbi yang kita kena kenang jasanya sehinggalah kita mati. Itulah peranan murabbi yang sangat besar kepada kita semua. Mewakili sahabat Akfam, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih buat ustazah atas kesabaran dan keikhlasan menyampaikan ilmu, memberi kami tunjuk ajar serta membimbing kami ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bersama melangkah ke syurga Allah. Mohon redha ustazah atas ilmu yang disampaikan. Doakan kami semua berjaya dunia dan akhirat. Mohon maaf atas kesilapan dan kekhilafan kami. Maafkan kami andai kami mengukir luka di hati ustazah. Tu panjang sikit. Sebab tu selalu kita buat, kan? Maaf jika sikap dan tindakan kami tidak menyenangkan ustazah selama ustazah bersama kami, anak murid yang nakal ni. Maaf atas ketidaksempurnaan kami semua. Maafkan kami. Pergi ke kedai naik basikal. Ke kedai Syafumi. Sorry kan nama Syafumi, sebab dia yang berniaga. Ke kedai Syafumi membeli ikan. Kami semua murid yang nakal-nakal. Sudilah kiranya ustazah maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi orang lain ke? Bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ظهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة واجعلنا يا الله من عبادك الذين يلقونك بقلب سليم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم وادخلنا الفردوس بلا حساب ولا عقاب. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Ampunkanlah dosa-dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa zuriat keturunan kami, dosa sahabat-sahabat kami semua ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, ampuni guru yang kami raikan pada hari ini. Sayangilah dia, muliakanlah dia dengan keridaan-Mu. Rezekikan kekuatan, ketenangan dan kesihatan yang baik untuk terus membimbing kami semua. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sucikan hati-hati kami daripada nifak, amalan kami daripada riya, lidah kami dari berkata dusta, pelihara mata kami dari khianat. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran. Masukkan kami dalam syurga Firdaus tanpa hisab, tanpa siksa. Kurniakan kami dapat bertemu bersama Rasulullah serta hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر
وقنا عذاب الصراط وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Rosia di atas titipan bicara dan doa itu tadi. Terima kasih Ustazah. Dalam pandangan Ustazah ada kelibatkan. Dalam fikiran Ustazah ada dirikan. Dalam doa Ustazah ada nama-nama kami. Terima kasih Ustazah. Semoga Allah memberkati setiap detik, setiap nafas Ustazah. Majlis menjemput dan mempersilakan kumpulan nasyid daripada kumpulan yang akan memimpin kita. Nasyid kan selawat. Okey, dan kita akan selawat sama-sama dengan kumpulan yang akan memimpin. Dipersilakan Ustazah Sal dan juga ahli-ahlinya. Baik, dipersilakan. Lirik ni kita dah masuk pos dalam perusahaan style. Nak suruh lirik ke tak? Lagu ibu-ibu. Lagu ibu. Duduk. Sekejap. Kita boleh alun sama-sama ni. Ibu-ibu. Sekarang ini hari lahir Ustazah, sebenarnya mengangkat ibu segala bagi kita lah, anak-anak semua 5. Dah ready semua? Lagu ibu-ibu. Okey. 1, 2, mula. Bersinar bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Seluruh sutra kasihmu kan selalu rasa dalam suka dan duka. Cinta kasihmu
Selembut surat kasihmu kan selalu rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Syukran. Ya, semoga terima kasih. Kasih dia. Selanjutnya dipersilakan Puan Ustazah Siti Aisyah binti Ali untuk mendeklamasikan sebuah saja. Dipersilakan. Pakcik. Kak Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara pertama sedap. Buat 3 hari tak keluar. Cuba yang terbaik insyaAllah disampaikan untuk mewakili kesayangan kita. Perhargaan buatmu. Jasamu bagaikan lautan, terlalu luas dan terlalu dalam. Kasih sayang dan cinta darimu begitu indah, yang meniti setiap duka dan duka kami, sehingga tak dapatkan balas. Bagaikan pasir pantai yang sukar dihitung, begitulah kesungguhan dan pengorbananmu pada kami, untuk kami semua yang perlukan didikan dan tunjuk ajar darimu. Walau bukan lagi kami remaja maupun pendewasa, tetapi matang meniti usia. Hari semalam, hari ini dan hari-hari mendatang, masih kami perlukan tunjuk ajar darimu. Bisikanmu menjadi azimat dan pegangan, mengatur langkah menuju keredaan ilahi. Engkaulah cahaya dalam kegelapan, menyuluh jiwa dengan firman Tuhan, mendidik dengan sabar, dengan penuh ketulusan, menambah cinta kepada kebenaran. Memancarkan sinar penuh rela, jiwamu tabah, hatimu cekal. Kasihmu suci, jiwamu tabah, yang tak mengerti erti putus asa, yang tak pernah meminta puji dan puja. Jasamu takkan luput di lipatan ingatan sepanjang hayat mekar di segenap penjuru hati kami. Tiap tutur katamu penuh makna, tiap madahmu mengandungi erti, membentuk pribadi, menegak kebenaran, mengatur hidup, menunjuk kebahagiaan hakiki. Hari ini di hari kelahiranmu Ustazah tersayang, hari yang penuh makna, penuh doa, penuh pengharapan. Semoga Allah panjangkan usiamu dalam ketenangan, diberkati setiap detik di jalanan hidupmu, dilimpahkan rezeki yang luas untukmu, dilindungimu dengan kasih kesihatan yang baik dalam rahmat dan redha darinya. Itulah doa kami.
Itulah doa kami semua untukmu, Ustazah tercinta. Semoga kelak Jannatul Firdaus tempat untukmu, serta kami semua disatukan kembali. Semoga kita semua disatukan kembali nantinya yang kekal abadi bersama-sama kerana kasih dan sayang serta puas antara kita. Ustazah, carilah kami nanti untuk mengajaki indahnya syurgawi abadi. Ustazah, restuilah kami serta halalkanlah ilmu untuk kami anak-anak didikmu yang nakal-nakal. Bimbinglah kami serta maafkanlah kami di atas setiap keterlanjuran dan kekhilafan kami. Terima kasih Ustazah tercinta. Semoga hari lahir untukmu. Selamat hari lahir untukmu. Selamat hari lahir untukmu kesayangan kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tenang wajah Murabbi tersimpan 1000 doa dan pengorbanan yang tidak terperlu. Marilah sama-sama kita hayati bicara daripada sosok insan yang luhur budi dan tinggi pekerti. Dipersilakan guru yang kami hormati, Ustazah Siti Hajar binti Ahmad, untuk menyampaikan mutiara bicara. Dipersilakan dengan takzim dan kasih hormat. Tak sedia skrip. Saya raya okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Saya tak pernah mimpi Bapak. Tak pernah terbayang di penghujung usia saya diraih lagi sebegini rupa. Terima kasih ya Allah menghadirkan orang-orang yang begitu penyayang, yang begitu memahami, yang begitu berprihatin tentang kebajikan saya. Persiapan dibuat, saya rasa sebulan awal jam ini. Terima kasih. Kita merancang Tuhan menentukan. Kita tidak nak masuk rumah cikgu, tapi oleh kerana berlaku kematian takziah sudah ibu cikgu, jadi bertukar ke rumah SU. Setiap usaha panjang cikgu nak ini. Saya tak tahulah nak balas, memang saya tak terbalas apa-apa. Pasal apa boleh kata semua sepakat satu kepala. Mula-mula dia pun nak rahsia dari saya. Nak rahsia dia bunuh. Hak pecah rahsia dia tu. Sebab sebenarnya dia punya tutor yang ajak baca tu pun dia bak kat saya. Dia pun dia rahsia dengan saya. Ustazah, ada orang nak baca Quran. Baca lah. Ustazah tengok sama, Ustazah tahu tak? Mana nak tahu? Kenapa kata dia ambil tahu? Lama-lama kau lah. Ustazah tahu, kau belajar dekat suami Aisyah. Suami Aisyah kan dia Johan, dia pernah wakil. Itu yang laku tadi sekarang. Dia pecah rahsia kat saya. Jangan ke abad rahsia kat dia. Bahaya.
jangan kata apa-apa. Oh, tak usah kata apa-apa. Saya tak kata apa-apa. Kan? Walaupun korban ucapan syukur. Jazakumullah khairan katsiran atas penglibatan perempuan yang bagi sokongan, yang tak jemu-jemu saya pandang muka Aisyah Abdullah. Dia hari ni dia kerja, dia berbaik kasut-kasut. Dia sangat dia sangat man. Saya tengok muka Aisyah Ulim, yang nama Aisyah dia bagus-bagus ya. Sanggup main dari kulim dalam hujan-hujan kan. Saya tengok waktu saya tengok kau sorang-sorang ni. Terima kasih banyak Ustazah Latifah. Ada dalam kesibukan Ustazah Rahimah. Siapa lagi yang tak sebut nama jangan duk maju. Perempuan saya mengajar lebih kurang saya kat 15 tahun. Lebih kurang 15 tahun. Macam-macam kerana kan. Perempuan kalau perempuan beranak 8 orang pun 8 kepala. Ini beratus-ratus. Macam-macam ragam. Kan? Macam-macam ragam perempuan. Tapi tak apa, kena haru dia jadi mak ni kena haru. Tapi kadang-kadang dia nak marah juga. Kan? Dia kena marah juga. Tak marah melampau. Ya, tapi syukur Alhamdulillah. Saya ingat adalah terbaik dalam kehidupan saya. Semoga Allah mampu. Allah merahmati perempuan. Allah menaburkan rahmat dan rahmannya kepada perempuan dan keluarga. Dan semoga kita semua dapat berpimpin tangan menuju ke Jannatul Firdaus, dapat bersama-sama satu barisan di mahsyar kelak. Dapat kita melalui sirat dengan jayanya atas berkat ketulusan kita mencari Allah, mencari-cari keredaan Allah. InsyaAllah tuan-tuan, apa-apa kita buat kerana Allah. Berkasih sayang kerana siapa? Allah. InsyaAllah. Saya tak tahu nak kata lagi, cuma jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih puan untuk majlis hari ini. Terima kasih. Wajazah kita setiap nasihat lembut berisi, membimbing murid mengenali, menuntun jiwa ke arah nur ilahi. Moga berkat hingga ke akhir. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ustazah Siti Hajar. Moga mutiara bicara Ustazah menjadi cahaya untuk kami terus istiqamah di jalan ilmu, iman dan takwa. InsyaAllah. Ya Allah, limpahkan rahmat suci kepada guru yang kami sayangi. Berkati umurnya dan tenangkan hati dalam kasih dan perlindungan ilahi. Kita akan buat nasyid Mabrur, Alfa Mabrur. Tapi tolong kita prepare sikit ke depan.
Dengan penuh takziah dan hormat, dipersilakan Ustazah Siti Hajar diiringi para jawatan kuasa dan juga ketua-ketua kelas bagi setiap kelas apa berhadapan. Dipersilakan.